Calon Pembantu Perawatan Kesihatan U1, anda dah ready ke untuk ujian psikometrik 9 Oktober 2025 ni? Exam ini berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Tapi tempoh menjawab cuma 1 jam 30 minit je. Ingat, soalan bukan akademik. Dia uji personaliti dan sikap kerja anda. Untuk jawatan kesihatan macam ni, SPA akan tengok benda ni. Empati dan prihatin dengan pesakit. Kawalan emosi bila tekanan, disiplin dan ikut arahan, teamwork, boleh bekerjasama dengan staf lain dan juga integriti dan amanah dengan tugas. Kalau jawapan anda lari daripada nilai ni, confirm susah nak lepas tapisan. Contoh soalan, saya tetap melayan pesakit dengan mesra walaupun mereka marah. Yang kedua, saya lebih suka buat kerja sendiri daripada kerja berkumpulan. Dan yang ketiga, saya cepat hilang sabar bila pesakit cerewet. Soalan ni nampak mudah tapi perangkap dia halus. Dia nak tengok sama ada anda ada ciri-ciri seorang penjawab awam yang sesuai dengan bidang kesihatan. Kalau anda nak ratusan contoh soalan, siap dengan jawapan dan huraian detail, kami dah sediakan rujukan psikometrik SPA khas untuk anda study jawatan ni. Klik link di bio sekarang ataupun DM Cik Su.